Angdi serai hak rubuh hitam dia. Rubuh hitam nak ni. Bangun. Bangun. Baca. Jawi dah lah, habis dah. Lomono. Deh. Mu'ama. Baca. Eja lagu tu nah. Mu'ama. Lepas tu? No. No. Dia lagi. Kau tak baca manun? Gano tak baca manun? Bah biasa tanya dok kau mengaji tadika lah begitu Cikgu baca manu, kita tak tanya kan tak baca manun cikgu. Ammo tanya lah. Ammo mesti di halus ke. Ngaji tadika semua tanya dok. Cikgu kita tak baca manun. Hai. Cikgu ngaji mai kata baca manun. Hai, kita balah pula. Kan nak jadi baca manun tak baca manun. Ni. Okey ni. Maka alhamdulillah umur ni puluh dah baru jadi. Baru henti kata Jawi ni dia tak ada baris. Kalau buah baris fathah macam mana? Kalau dhammah macam mana? Kalau kasrah tapi tak ada baris. Panganu boleh baca no. Siapa dia boleh jawab? Kita angin 20. Hamai. Sebab apa boleh kena baca no, tak baca ne, tak baca no, tak baca ne, dibaca no tu. Awak ha? Apa? Ni. Kalau tak boleh jawab, ingat mulai. Ni jawab pihak semua. Sebab dia duduk di akhir kalimah. Na. Patu buh habis set so. Apa lagi? Sebab dia duduk di akhir. Hak ni satu baca kena. Angkat. Baca kena. Ko. Koyo. Ko. Masuk. Ko pula. Apa tak baca ko tiga? Jawab. Duduk di awal kalimah suara ketiga. Ni moyak kata Jawi cepegangnya beri jawab. Apabila duduk di awal kalimah suaranya di akhir kalimah ada deh. Lagi tak percaya tengok sini. Baik bagi start.